Hai korang, hari ni aku nak bawa korang pergi makan kat Kampung Baru. Ini nama dia, kedai dia nama B Brothers. B for Brothers. Okey, kat sini kan yang aku rasa yang famous dia adalah dia punya butter chicken. Memang fokus aku utama datang sini nak rasa butter chicken dia. Okey, ni antara menu-menu dia lah. Harga standard lah, boleh tahan jugalah kan. Okey, so first kita bayar dulu dekat bawah ni. Sub dah kira-kira. Okey, ni yang kedai dekat bawah. Cantik juga tau kat bawah ni, tapi agak panas ya. Dekat atas ni pun ada juga. Lepas tu belah sana tu, kalau korang duduk tepi sana, depan tu korang akan dapat view KLCC. Okey, aku duduk sini sebab ada kipas, sejuk lah sikit kan. Okey, ni kita orang order pasta bolognese, dia sedap. Tersasul-sasul dah aku cakap. Okey, dalam dia daging banyak. Ni memang aku bagi si kecil tu makan je lah, tapi dia makan tak habis. Tapi kira banyak jugalah dia makan. Harga dia aku tak ingat, belas-belas lah. Okey, lepas tu laki aku order lamb geprek ni, tapi rasa dia agak kosong dan kering sikit. Sebab apa? Sebab dia tak ada kuah kot. Dan laki aku minta sambal sebab nama geprek tapi tak ada sambal kan. So kita orang minta lah sambal. Lepas tu laki aku pun minta kicap. Barulah dia selera. Okey, yang ini yang aku nak sangat order. Yang ini dia punya butter chicken dia sedap. Aku suka sangat butter chicken dia. Sangatlah milky orang kata. Cukup rasa lah. Okey, cuma aku rasa nasi dia agak kering sikit. Tak tahulah, mungkin kurang air kot. Maafkan saya je. Tapi dia punya buttermilk chicken dia sedap. Aku suka. Yang ni harga dalam RM9.9 tak silap aku. Okey, ni idea air coffee shake. Yang ini pun sedap juga. Okey, kita orang order coffee shake dengan apa yang lagi satu? Chocolate shake. Chocolate shake macam biasalah. Chocolate shake kita bagilah si kecil ni mencuba. Memang sedap lah dia kata. Okey, memang pekat likat lah. So yang ini laki aku order makan ni, dia tengoklah kita orang minta sambal dengan kicap. So dia bagilah, barulah laki aku berselera. Okey korang, so bolehlah datang dekat sini. Itu dia nama kedai dia, B for Brother. Okey. Alright, so korang boleh duduk dekat bawah ni juga. Lepas itu dekat luar dia pun dekat luar ni parking dia agak terhad. So korang boleh parking dekat bahagian dalam belakang. Okey, itu saja. Okey, bye-bye.